Akan jadi kalau AI boleh akses semua fail dalam komputer korang. So itulah dia cloud cowork. Okay, so cowork ni sebenarnya dia bukan saja boleh akses fail dalam komputer kita, tapi dia boleh juga ubah dan boleh juga delete fail dalam komputer kita. So persoalan dia, tak bahaya ke? Macam mana kalau dia terdelete kerja yang kita dah buat berbulan-bulan kan? Tapi sebelum tu kita nak tengok dululah apa yang cloud cowork ni boleh buat. Contohnya kita boleh tengok dekat video demo ni, kita boleh minta cloud untuk tolong organize, untuk tolong susun kita punya desktop. Ataupun kita boleh tengok video lagi satu ni, kita boleh tanya cloud pasal apa-apa dokumen yang kita ada. Okay, tanya ni biasalah kan. Dah biasa dah kita upload dekat ChatGPT, lepas tu kita tanya soalan. Tapi bezanya dekat cloud cowork ni, first kali dia boleh edit file tu directly. Maksudnya file yang kita bagi tu, file tu lah yang dia edit. Dia bukan buat file baru. Tapi, patah balik kepada persoalan kita tadi, macam mana kalau dia terdelete kerja kita? First kali kita kena faham, risiko untuk AI terdelete kerja kita, terbuat kesilapan yang pelik-pelik macam ni, memang ada dan memang real. So, apakah safety precaution yang ada dekat dalam cloud cowork ni? Dia macam ni. Every time cloud cowork ni dia nak take action, dia nak buat something, dia nak baca file kita ke, dia nak ubah ke, dia nak delete ke, dia akan minta kita punya confirmation dulu. So sebenarnya jadi tanggungjawab kita lah sebagai pengguna dia ni untuk make sure dia tak buat benda yang bukan-bukan. Macam mana pula dengan privacy? Kalau kita dah bagi dia access dekat file kita, adakah dia akan curi semua data kita? Okay, first kali, kita boleh kawal folder apa yang cloud cowork ni boleh access. So, janganlah bagi dia access semua benda. Dan yang kedua, by default, untuk cloud Anthropic ni, dia takkan gunakan data kita untuk train model dia unless kita sendiri yang pemurah nak sedekah data kita dekat dia.